Ya fee. Jadi apa selalu yakin dengan setup sendiri bang? Bila kau dah ada profit, kau dah trade, kau dapat profit kan, puas hati tau. Lepas tu kau jadi confident je nak trade lepas ni. Kena confident lah, confident je. Tahu tak apa yang buatkan kau tak confident? Disebabkan kau full margin. Kau ada setup kau full margin yang buat account kau run up. Kalau kau percaya, kalau kau ikut money management yang betul, contoh ada setup kan, kau tak full margin, kau dah expect untuk setup tu tak jadi, setup tu hit risk lah, tak buat SL. Cuba kau anggap macam tu. Mesti kau jaga money management kau. Bila kau jaga money management, kau akan rasa SL tu perkara biasa. And kau tak kisah. Sebab apa? Kau akan belajar dari kesilapan and kau recover balik. First kau belajar dari kesilapan, lepas tu kau recover balik. Faham tak maksud aku? So kau dah jadi tak kisah lah kalau SL tu. Sebab tu kena jaga money management, supaya nyawa kau ada banyak. Jadilah macam kucing, ada 9 nyawa. Okay, kalau satu hit SL, kau ada 8 nyawa lagi. Kau boleh trade 8 kali lagi. Contoh. So jaga money management tu. Tu yang buat kau jadi confident. Kau entry je lah. Okay, kau macam entry lah. Okay, kalau SL lah. Okay, setup fail, account aku masih hidup lagi. Disebabkan kau jaga money management, kau tahu account kau masih hidup lagi. So kau tak jadi takut, kau akan jadi confident sebabkan kau jaga money management. Kau tahu kalau SL sekalipun, kita memang tak nak SL, faham tak? Tapi kalau SL sekalipun, kita masih ada nyawa lain lagi. So itulah cara kau nak confident dalam trade. Jaga money management.